ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وزوجته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وزوجته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di show kita, dan akan kita sambunglah perkongsian kita tentang fiqhul libas wa zinah. Itulah fiqh tentang pemakaian dan perhiasan. Tapi selamat raya Aidilfitri dulu lah. Pekor semua dah lembu. Kambing, pekor. Pekor lembu. Okey tu. Okey tu. Anak bawa balik semalam. Ni sini. 17 jam lah. Anak tolak 10 pagi pulang kubur sampai pukul 3 pagi. 3 kali berhenti sejam. 17 jam tolak 3 jam berhenti, 14 jam drive. Habis sakit kaki pun. Macam sampai Kuala Kerai 3 jam tu. Anak siap berhenti kat tepi tu. Buah pokok tu, rehat kat situ dulu. Kencing apa semua, ada satu kedai lah. Biasa macam Kuala Kerai 40 minit je. Kalau tanya cuti biasa sejam lebih sikit. Tapi Kuala Kerai memang selalu jam. Malam 3 jam. Kuala Kerai Gua Musang biasa sejam setengah. Kalau tak jam lah. Malam dekat 4 jam. Anak pukul 10 pagi tolak, pukul 6.30 macam tu baru sampai Gua Musang. Tapi anak berhenti lah sejam lah dekat Kerai tu. Lama betul. Lama dah tak jam macam tu. Biasa kita balik awal, datang lewat. Ini kena sekali. Memang betul-betul. Okey, baik. Kita pada sesi yang lalu, anda ingat dah 2 kuliah tentang pemakaian cincin lah, ya. Di mana kita dah bincang tentang keharusan memakai cincin, dan kita dah masuklah tentang tata cara memakai cincin lah. Walaupun pada asalnya pakai cincin ni harus. Dan sebagai ulama mengatakan ia sunnah di atas dasar-dasar tertentu, telah saya kongsikan dengan tuan-tuan. Ala kulli hal, adalah tata cara tertentu, ya, di mana kalau kita melakukannya, which is sebahagian tak boleh lah, sebahagian boleh dan berpahala lah insyaAllah ta'ala kalau kita melakukannya, ya. Kerana ada hadis-hadis tertentu di mana Rasulullah SAW memakai cincin, tapi ada juga larangan-larangan tertentu lah, ya. Di mana Sa'duddin Al-Qubi menotakkan dalam bukunya ini ada 7 kot. Nak kita ingat, ada 7. Sorry, ada 8. 8 tata cara memakai cincin. Syurut lubsil khatim lirijal. Syarat memakai cincin untuk lelaki. Ya, termasuk adab-adabnya juga. Ya. Pertama, ayakuna min fiddah. Ini saya dah hurai dulu. Hendaklah ia daripada fiddah. Fiddah apa? Perak. Ya. Kalau nak pakai cincin, pakailah daripada perak. Berpahala insya-Allah, ya. Walaupun Nabi SAW pada asalnya tak pakai, tapi at the end of the day Nabi pakailah di atas hadis yang setelah saya kongsikan dengan tuan-tuan, ya. Maka pakailah daripada perak, ya. Yang kedua ialah alla yakuna min zahab. Dia bukan daripada emas. Dan saya dah kongsikan dulu, emas tak boleh, ya, bagi lelaki lah. Perempuan tak apa, emas, perak tak apa. Lelaki, emas, perak, sutera lah, tak boleh, ya. Perak cincin aja diberi keringanan pasal Nabi memakainya, ya. Emas kalau melibatkan darurat boleh. Macam sahabat Nabi nama Sa'ad bin Arjafah, dia hidung dia luka dalam satu peperangan, dia pakai hidung daripada besi, tapi tak elok lah. Jadi Nabi suruh pakai cincin, pakai hidung daripada emas, dan dia memakai. Maka harulah pasal darurat, ada keperluan. Sama juga Uthman bin Affan, seumpama dia akan hadis-hadis yang sahih, kana lahu haqqatun fi jismihi, kulit dia ni ada masalah sikit.
ada kata-kata gitulah, ya. Maka Nabi suruh dia pakai sutera lah. Mungkin Allah Ta'ala alam lah salah satu cara lah untuk nak mengelakkan daripada penyakit kulit itu. Jadi boleh aja kan. Tapi asal tak boleh lah, ya. Lelaki lah, perempuan tak ada masalah, ya. Ataupun budak-budak boleh lah, budak-budak. Saya tak pastilah emas diberi pakai kepada budak-budak, yang lelaki lah, ya. Tapi kalau sutera boleh. Hatta Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam buku beliau Al-Um, tak silap saya, dia mengharuskan kanak-kanak dipakaikan sutera lah, walaupun sebahagian tak benar juga, ya. Ini betul-betul emas lah, betul-betul perak lah, atau betul-betul sutera. Kalau bercampur, contoh sutera campur dengan bukan sutera, kalau banyak bukan sutera, sedikit saja sutera, sebagian ulama memberi keharusan lah. Macam mazhab Syafi'i boleh saja, ya. Umpama dia sebut oleh Abi Syuja' dalam matan fiqh Syafi'i beliau yang masyhur, matan Nihayah Takrib tu, dia kata kalau kita pakai sutera dengan selain sutera, harus jika yang bukan sutera itu lebih banyak, ya. Macam kita kata sutera tiruan sekarang lah kan, ada baju-baju sutera tiruan tu. Kalau kita tengok fatwa yang ada, baik tempatan saya tak pastilah. Kita ni fatwa tempatan banyak yang tak ada Malaysia, ada yang tak ada lagi lah. Atas saya personally pun ada benda yang saya tak tahu, saya rujuk fatwa tak ada, saya personal WhatsApp kat mufti sendiri, Datuk Anhar, tapi zaman tu dia timbalan lah. Semenjak dia jadi mufti ni baru sekali lah saya tanya dia fatwa, pasal malu kan. Masa timbalan dulu acap juga tanya, Ustaz saya cek fatwa tak ada ni, tanya dia ada belum, dia kata belum ada lagi tu. Tapi ada juga yang saya tanya dia kata tak ada, boleh saya cek ada je, dia pun lupa kot, dia bukan dia yang buat fatwa tu, ya. Tapi lah ni dah dia naik mufti, kita malu nak tanya banyak kan. Ya. Jadi ada yang tak ada, ya. Menyebabkan kita kena rujuk fatwa global lah, ya. Which is kita lihat ada yang membenarkan, ada yang tak membenarkan. Tapi kalau yang fatwa macam apa dia panggil tu, emas campur perak tu, swasta kan, swasta Selangor kata tak boleh, pasal kita tak tahu kadar campuran emas dan perak tu bagaimana. Kalau kita nak ambil orang mazhab Syafi'i, kalau apa nama, dia bukan emas dan betul lah, perak boleh, emas tak boleh. Emas ni sepakat tak boleh, perak sepakat boleh, tapi dah campur, hok sepakat boleh, sepakat tak boleh. Ya tak? Kalau banyak perak boleh, ikut hak mazhab Syafi'i lah. Tapi kalau banyak emas tak boleh. Soalnya awak tahu ke swasta tu banyak emas ke banyak perak? Ya tak? Ya. Memanglah ada banyak pendapat lembak ni, tapi kalau fatwa Selangor dia tidak mengharuskan lah, ya. Saya pun ada swasta yang nenek saya bagi, saya tak pakai. Tapi bukan sebab saya tahu hukum swasta tu boleh pakai tak boleh pakai, sebab saya memang tak suka pakai cincin. Jadi saya tak pakai. Ada simpan lah kat rumah lah, bukan kat sini, kat kampung, ya. Baik. Jadi tak boleh emas Allah yakuna min zahab. Kalau emas campur perak, jadi tadi kata perak boleh, emas tak boleh. Kalau campur, kalau boleh elakkanlah. Melainkan kalau kita tahulah kadar perak itu melebihi daripada emas. Kalau kita tahu, tapi sebaik-baiknya elakkan. Yang ketiga, Allah yakuna min hadid. Jangan besi juga. Besi, ya. Kerana cincin daripada besi dilarang oleh majoriti para ulama, atau sebahagian besar daripada mereka. Kerana ada Nabi larang lah, saya dah baca hadis yang last hari tu. Apa nama, ada sahabat pakai cincin daripada besi. Hadis ni hadis Ahmad lah. Tapi sahih lah, sebahagian ahli hadis kata sahih. Di mana Nabi kata hadza syar, hadza hilyatu ahlinnar. Ada member tu dia pakai cincin daripada emas, Nabi larang. Dia pun ambil cincin daripada besi pakai. Nabi kata ini lebih buruk, ini adalah perhiasan ahli neraka, ya. Walaupun unfortunately sebahagian kata haruslah, kerana mereka guna hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Ada orang nak kahwin dengan Nabi tu, bukan ada perempuan nak kahwin dengan Nabi kan, Nabi tak nak. Kemudian ada sahabat lain kata kahwin dengan akulah ya Rasulullah. Jadi tanya perempuan tu nak kahwin. Jadi Nabi pun suruh dia cari mahar. Dia cari tak ada lah, dia orang miskin, ya. Pun Nabi kata kepadanya, iltamis walau khataman atau walau khatiman.
min hadid. Kamu carilah walaupun cincin daripada besi. Ya. Jadi dia kata boleh lah. Tu Nabi suruh cari cincin daripada besi tu. Ya. Tapi sebab kata tak boleh juga. Kerana tak semestinya cincin tu dia pakai. Tuan-tuan memiliki cincin emas boleh. Tuan-tuan beli cincin emas, simpan boleh. Tapi pakai tak boleh. Ya. Betul tak? Dia ada dua. Satu al-ittikhaz, satu al-isti'mal. Ya. Ittikhaz ni makna kita sipir lah. Kita beli, kita sipir, kita miliki ia. Satu lagi isti'mal. Isti'mal kita guna lah. Isti'mal tak boleh. Tapi ittikhaz boleh. Ya lah. Tuan-tuan beli cincin tak ada masalah. Tapi jangan pakai. Abang kemah tu kan. Kalau bagi kat isteri tak apalah kan. Ya, tapi ada khilaf dalam bab cincin besi ya. Jadi tiga tu kita dah bincang dulu. Sebenarnya malam ni kita nak masuk ke keempat sebenarnya, berkaitan dengan cincin, di mana kata Sa'duddin Al-Qubi, alla yakuna alaihi tasawir muharramah. Tak boleh ada pada cincin itu gambar-gambar yang haram. Dia kata kazawatil arwah, seperti makhluk-makhluk yang bernyawa. Betul je terjemah itu. Zawatil arwah, makhluk yang bernyawa. Zawat tu apa? Makhluk kan? Ya. Zawatul arwah mana makhluk yang bernyawa lah, manusia, haiwan ya. Kerana katanya ada hadis daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hadis ni hadis Bukhari ya. Nabi kata orang-orang yang menciptakan gambar-gambar itu akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, yakni hak cipta gambar itulah, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan ya. Jarang orang pakai cincin ada gambar. Ada ke? Tak ada kot. Cincin kita ni lebih kepada batu-batu tertentu lah. Rasa tak, yang kosong aja lah. Tak ada lah gambar. Tapi mana tahu kan, manusia ni dia kreatif. Mana tahu esok-esok ada gambar, lekat gambar apa-apa kan. Ya? Dan kata Sa'duddin Al-Qubi, sawa'un hadhi kanati surah mujassamah atau ghair mujassamah. Sama ada gambar itu mujassamah atau bukan mujassamah. Ya. Mujassamah ni adalah gambar yang ada bentuk lah. Gambar yang ada shape, ada form, ada isi, ada fizikal. Ya. Yang ghair mujassamah, gambar hak selain daripada itu. Gambar hak tak ada bentuk, gambar hak tak ada fizikal, atau juga disebut oleh ulama tak ada bayang. Ya. Mana gambar tu dia tak rata lah, dia timbul. Pasal gambar ni ada dua. Satu dipanggil gambar mujassamah tadi dengan ghair mujassamah. Mujassamah ni dalam konteks sekarang kita panggil living image ya. Gambar-gambar yang hidup lah. Mana kalau kita pegang tu dia ada body ya. Ya. Clearly patung lah, patung gambar, tapi digambar berbody ya. Ya. Konteks sekarang pun kita sebut sebagai 3-dimensional image ya. Gambar 3 dimensi ya. Dia ada lebar, dia ada panjang, dia ada tinggi. Ya, dia tak rata lah, mana dia timbul. Physical image ya. Mana tahu kan, dia buat gambar atas cincin dia tu, kita pegang ada bentuk. Tak boleh ya. Itu mujassamah. Dan kata Sa'duddin Al-Qubi, dan bukan mujassamah juga, semata-mata gambar. Pegang-pegang tak ada bentuk pun, semata-mata gambar. Ya. Maka dia kata tidak boleh lah. Ini merujuk kepada hak tadi lah, gambar-gambar yang bernyawa lah. Kalau atas cincin dia gambar pokok tak apa. Gambar buah apple ke tak apa. Ini zawatul arwah, makna gambar-gambar yang ada roh. Ya. Manusia ke, haiwan ke. Timbul ke tak timbul ke, kata Sa'duddin Al-Qubi tidak boleh. Ni dia pegang pendapat yang kata tak boleh. Tak apa, nanti anda huraikan gambar sikit. Okey. Kerana ada hadis-hadis berkenaan, antaranya dia buat marilah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Ibnu Abbas. Nabi melihat gambar yang ada pada Kaabah. Ra'an Nabi aswad fil bait, yakni al-Kaabah.
lam yadkhul hatta amara biha famuhya. Nabi tengok ada gambar dekat Kaabah. Kaabah ni tuan-tuan bukan hanya ada patung, ya, yang disebut sebagai tamasil. Tapi juga ada suar, ada gambar-gambar. Ya. Patung ni patung lah, yang diukir. Gambar ni yang dilukis lah, ya. Maka Nabi bukan hanya memerintahkan supaya patung itu dihancurkan, dibuang, tapi gambar pun Nabi suruh buat turun. Dan Nabi tidak masuk melainkan gambar itu dihilangkan. Ya. Ada riwayat lain Nabi ambil air, kemudian Nabi hilangkan gambar itu. Sebab dulu gambar ni dia lukis pakai tangan kan. Dia panggil ar-rusum al-yadawiyah. Ya. Hand drawn painting. Baik, tak tahulah hakikatnya bagaimana, tapi ada gambar dan Nabi clearkan, ya. Baik, kemudian buat mari lagi hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, cerita yang samalah. Nabi menghilangkan gambar-gambar yang ada di Kaabah, ya. Jadi berasal pada hadis-hadis yang ada. Jadi dia kata asal-asal gambar maka tidak boleh. Of course lah, dalam konteks cincin ni jangan pakai cincin yang ada gambar. Sama ada mujassamah, physical image, gambar yang ada physical, ada bentuk, ada body, ataupun yang tak ada body, ya, real mujassam, ya. Baik, gambar ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar, saya tak pastilah dalam buku fiqh in detail lah, sebab saya belajar fiqh ni ataupun saya rujuk fiqh ni, saya tak pastilah ada bab gambar dalam buku fiqh lah. Tapi dalam buku-buku hadis ada. Dalam buku-buku macam Sunan Abi Daud memang ada bab surah, the chapter of image, memang ada lah. Dan dia buat mari ada hadis Nabi SAW tentang gambar. Bahkan dalam Quran pun ada banyak ayat-ayat Allah Ta'ala sebut tentang gambar lah. Tak merujuk pada gambar-gambar yang ada ni, tapi dia lebih merujuk kepada surah yang Allah Ta'ala ciptakan, ya. Pasal surah ni kita terjemah gambar pun ya, rupa pun ya. Allah Ta'ala ni maha pemberi rupa, Al-Musawwir. Al-Musawwir pada surah. Dan ada ayat-ayat tertentu Allah Ta'ala sebut tentang surah. Ala ayyi suratin masya'a rakkabat, walladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Apa lagi? Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Itu ayat-ayat tentang surah. Jadi ulama memang bahas bab gambar lah. Dalam buku tafsir memang ada, ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, antara yang dihurai bila dia tafsir bab gambar dari surah An-Naml ayat 60, ya. Hatta saya lihat Fatwa Selangor bila dia bahas tentang gambar fotografi lah, hukum dia bagaimana, dia juga merujuk kepada tafsiran Al-Qurtubi rahimahullah dalam ayat itu, ya. Al-Imam Ibn Arabi dalam Ahkamul Quran pun menjelaskan perkara yang sama, dan dia pilih pendapat-pendapat tertentu, ya. Ala kulli hal, gambar ni memang ada bab yang khusus lah dalam buku tafsir, kerana ada ayat-ayat gambar, dan dalam hadis-hadis Nabi, kerana hadis Nabi ni memang banyak hadis pasal gambar. Yang rata-rata atau mostly Nabi kecamlah gambar dan pembuat gambar, ya. Hatta An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin pun dia ada bab tahrimus suwar, pengharaman gambar. An-Nawawi antara yang ketat bab gambar tuan, gambar ni bukan hanya yang berbentuk berbodi, patung, boneka, arca atau seumpamanya, which is haram. Gambar lukisan ni pun kalau yang bernyawa memang tidak boleh, ya. Dia antara yang ketat jugalah. Dan bukan beliau saja, Al-Imam Ibn Hajar, saya baca sendiri tag lah dengan beliau, which dia kata tidak boleh juga, ya. Dia agak ketat lah, ya. Walaupun ada khilaf lagi, tapi dia ketat lah. Dan saya tak pastilah dalam buku-buku khusus ulama dulu dia ada karang atau tidak. Tapi dalam konteks sekarang memang ada ulama atau ilmuwan tertentu yang karang pasal ahkamus suwar fil Islam, ya, the Islamic jurisprudence of image in Islam, memang ada lah, ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Tuan-tuan boleh cek lah internet lah, macam kita memang kita boleh cek lah. Saya tak tahulah orang Melayu ada karang tak buku Melayu pasal gambar ni, tapi kalau buku ulama Arab tu ada lah, ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan saya lihat dalam market yang paling luas lah huraian dia ialah buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Wasil, ya, 700 muka surat hanya tentang hukum akal gambar, ya.
which is agak luar lah perbahasan para ulama. Ala kulli hal, kita rangkumkan dia begini saja. Gambar ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu, gambar yang mujassamah macam saya sebut tadi, yang berbodi. Satu yang ghair mujassamah, yang tidak berbodi. Yang berbodi itu dia sebut sebagai apa dia panggil gambar living body lah, senang living image lah, living image ya. Satu lagi ghair mujassamah, atau juga disebut sebagai surah satahiyah. Mujassamah ni pasal dia ada body. Yang ghair mujassamah, yang tidak berbodi itu dia panggil satahiyah. Satahiyah ni makna gambar rata aje. Ya tak? Which is kalau gambar tu berbodi, memang sepakat para ulama ijma' haram. No khilaf. Ya? Patung, arca, boneka, aku tak sekarang pun memang haram lah. Tak boleh lah tuan-tuan beli patung tak kat rumah. Tak boleh. Hatta kalau tuan-tuan lihat macam Ibn Hajar, tak boleh. Bukan hanya daripada batu, daripada kayu dan konteks-konteks dulu lah. Tak kisahlah daripada apa material sekalipun. As long as dia patung yang bernyawa lah, maka tidak boleh. Sorry, as long as dia patung yang berbentuk dan dia pun bernyawa, maka tidak boleh. Dan saya semak sendiri, memang Nawawi pun kata sepakat lah ijma' memang tak boleh. Ya. Nampak? Tak ada kita, ada patung kat rumah, tak ada kot. Ya. Arca ada arca, tak ada. Tapi setengah orang kaya tuan, dia ada arca. Kepala beruang, kepala rimau letak kat atas ruang tamu. Arca ni dekat apa? Kadang dia daripada batu-batu tertentu dia buat arca. Dia tak? Kadang-kadang daripada bulu haiwan. Unta dia buat daripada bulu haiwan lah. Mahal tuan 110,000. Ada member lah bagi kat member. Saya tanya berapa ni? 10,000 dia kata. Orang bagi saya. Dia letak kat depan rumah dia. Saya kata patung ni mana boleh patung? La tadkhulul malaikah fi baitan fihi kalbun wala surah. Nabi kata malaikat tak masuk rumah yang ada anjing atau gambar. Itu hadis dia akan Sahih Bukhari dan Muslim daripada sebagian sahabat Nabi lah. Very famous. Gambar, patung ada, anjing ada, gambar ada, malaikat tak masuk. Patung confirm lah sepakat. Tak boleh. Itu bulu boleh ke? Tak ada bulu sama je kan. Tapi orang bagi kan, nak buat macam mana? Simpan lah, jangan letak perhiasan begitu. Tapi kalau Nawawi simpan pun tak boleh. Ittikhaz tak boleh, bukan kata istiqmal. Ittikhaz simpan pun tak boleh. Jadi dia ketaklah bab tu. Pasal banyak Nabi kecam gambar ni. Nabi kata asyadun nas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat diazab pada hari kiamat ialah pembuat gambar. Asyadun nas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun alladzina yadahuna bi khalqillah. Orang yang paling berat diazab pada hari kiamat ialah pembuat gambar lah. Mereka ni meniru akan penciptaan Allah. Macam hadis tadi lah, ahyu ma khalaqtum. Esok Tuhan suruh dia hidupkan balik. Banyaklah hadis Nabi macam mana. Tapi mujassamah ni memang tak boleh tuan. Kalau boleh elakkanlah. Ini patung-patung gitu. Boneka pun tak boleh. Boneka ni patung-patung kecil lah. Ada orang dia beli buaya, kuda yang kecil-kecil tu kan, dia letak atas meja depan rumah dia kan, buat perhiasan. Itu boneka lah dia panggil. Patung-patung kecil lah. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang tak boleh. Ikut sepakat ulama tu, tak boleh tuan buat perhiasan benda-benda macam tu. Ya. Satu macam kita beli teddy bear untuk anak kan. Cuma nak bukan lagi satu adalah jadi contoh kacip pinang. Kacip buat bentuk macam burung. Mana burung kan. Macam tu macam mana? Okey, saya jawab. Dia kalau gambar atau patung macam tu yang berbentuk macam tu memang sepakat tak boleh. Walau daripada material apa sekalipun. Walau untuk
kegunaan apa sekalipun. Cuma isu dia, kita kata macam teddy bear bantal tu kan, dia betul-betul macam bear ke? Kadang tak macam bear sangat pun. Tapi kalau betul-betul sebiji macam bear, tak boleh. Ya tak? Tapi saya tak pastilah. Saya pun ada semak juga isu-isu benda-benda macam ni. Ya saya tahu. Nanti saya kat. Saya tak pastilah fatwa ni ataupun pendapat ni spesifik. Pasal benda ni benda baru. Tapi Allah Ta'ala lah. Saya tengok fatwa global pun tak ada bab-bab bantal, teddy bear lah apalah kan. Cuma mungkin lah dia, sebab kita guna kan, kita guna. Tapi setengah orang tu dia buat perhiasan juga. Letak kat atas kereta teddy bear kan. Tapi tak tahulah kan. Kalau kita guna, mudah-mudahan adalah sikit sebanyak kelonggaran. Mungkinlah, saya bukan mufti, sebab saya pun tak jumpa fatwa bab ni. Tapi kalau nak kata harus, mungkin bolehlah dikiaskan di atas patung-patung yang digunakan untuk permainan. Macam saya cakap tu lah, yang disebut sebagai nu'bah. Ya. Patung-patung kecil ni orang Arab panggil dumya. Kalau dia buat main, dia panggil nu'bah. Which is nu'bah ni ada keringanan lah, pasal isteri Nabi Aisyah dia buat main. Tapi saya tak tahulah. Pertama, adakah macam tadi bear tu betul-betul bear ke? Kalau betul-betul macam bear, dia masuk dalam konteks tu lah. Tapi saya ingat bukan macam bear sangat pun. Macam tak adalah macam haiwan tu betul-betul pun. Lagi satu, pasal kita guna buat tidur, mungkin boleh dikiaskan di atas lokbah tu lah. Mungkin saya tak pasti lah. Pasal saya pun tak ada teddy bear. Tak tahu kan. Tapi dia isu dia kalau kita guna tu mungkin ringan sikit lah. Macam patung ni kalau kita buat main apa, okey. Dia buat perhiasan tu tak boleh. Saya ingat teddy bear tu dia guna kan. Tapi kalau buat perhiasan tak boleh lah. Tapi nak kata tak boleh pun tak payah juga. Pasal dia bukan betul-betul macam bear pun. Betul tak? Betul-betul macam beruang ke? Tak juga kan. Tak tahulah saya. Nanti saya tanya mufti je. WhatsApp kat mufti. Saya baru-baru ni pun 2-3 minggu lepas saya ada WhatsApp dia, tanya satu fatwa. Sampai sudah dia tak jawab. Sebab saya dah pening, saya tanya dia. Saya tengok fatwa tempatan tak ada, tanya mufti pun tak jawab. Saya bagi pendapat saya sendiri. Tapi okey. Jadi yang tu sepakat tak boleh. Jadi kalau betul-betul macam patung, elakkanlah. Ya. Tapi kalau digunakan macam budak-budak buat main tak apa. Macam bantal tadi bear tu saya tak pastilah. Tapi mungkinlah boleh dikiaskan di atas benda tu. Mungkin saya tidak tahu. Okey, yang kedua tuan-tuan, macam sebut tadi, dia dipanggil gambar yang tak berbentuk lah. Gambar satahiyah, mana gambar yang biasa. Kalau hak tadi lebih kepada ukiran, lebih kepada pembuatan. Hak ni lebih kepada lukisan lah. Lukis ya. Kalau lukis ni, kalau benda menyawa, memang majoriti kata haram sebenarnya. Kalau Nawawi dia kata haram, Ibnu Hajar dia kata haram. Which boleh, saya tak pastilah yang standard mazhab Syafi'i yang mana. Pasal benda ni bukan ada dalam fiqh pun. Tapi kalau rujuk ulama Syafi'i sebesar Nawawi dan Ibnu Hajar, bolehlah kita kata itu juga pendapat mazhab Syafi'i. Which tak boleh ya. Dia tak ada bentuk, tapi dia gambar makhluk bernyawa ya. Yang mana dia lukisan tangan lah ya. Dulu-dulu memang lukisan tangan ya. Minoriti kata makruh, very minority of the scholars. Macam Ibn Qudamah, dia kata makruh. Gambar ni kalau dia tidak berbentuk, walaupun dia zawatul arwah, dia gambar orang, gambar haiwan yang bernyawa lah, maka dia kata makruh. Dan dia sebut dalam bukunya Al-Mughni ya. Dan segelintir lagi kata harus. Ada juga yang kata harus Syekh Farah Abadi bila ada syarah Sunnah Abi Daud, dia kata gambar ni ada banyak pendapat ya. Tapi hak kerahnya gambar hak tu lah, hak bentuk patung tu sendiri. Patung tu gambar juga tuan ya. Dia panggil gambar berbody. Tak boleh. Atau yang seumpama dengan yang macam sebut. Tapi hak lain-lain tu ada khilaf sikit banyak. Which is macam tadi lah. Kalau yang bernyawa, majoriti kata haram, segelintir kata makruh atau harus ya. Kemudian ada satu lagi dia panggil gambar tak bernyawa lah. Gambar tak bernyawa, majoriti kata harus lah. Gambar
pokok ke, gambar apa-apa lah kan. Tapi ada juga ulama yang kata apa-apa gambar semua tak boleh. Dan dia sebut hatalah fatwa kita Selangor kan, saya tengok memang dia ada sebut. Ada ulama yang agak keras dalam bab gambar ni. Apa-apa gambar pun tidak boleh. Tak kira lah patung ke tak patung ke, berbentuk ke tak berbentuk ke, gambar apa nama bernyawa ke tak bernyawa, dia semua gambar. Ayy surah, any image. Antaranya Al-Imam Al-Qurtubi lah. Qurtubi pengarang tafsir Ahkamul Quran tu. Saya dalam banyak-banyak tafsir, my favourite tafsir Qurtubi ya. Ana daripada dulu baca tafsir Qurtubi. Ya. Di mana dia ada yang dia straight, tapi ada yang dia agak longgar. Qurtubi ni menarik juga kalau kita baca buku tafsir dia. Bahkan buku tafsir dia telah dirumuskan oleh ulama kontemporer menjadi satu buku hukum lah. Dia panggil Mukhtasar Ahkamul Quran. Siapa yang karang tu? 4 jilid saya ingat. Dia ada yang longgar juga tuan. Dia berzikir masa berak tak apa. Zikir masa berak tak apa. Kencing ke. Majoriti kata haram lah. Atau makruh sekurang-kurangnya. Dia kata harus. Adalah alasan dia tu. Poso asal sakit je. Asal sakit. Sikit pun tak apa. Tak payah poso. Betul kau tu. Dia ada dia very loose one lah kita kata. Agak longgar lah kan. Tapi tak apalah pendapat dia. Dia ada hujah dia juga. Dalam bab gambar ni walaupun dia kata semua gambar itu haram, tapi dia ada dalil dia juga. Dia pakai hadis lah Sahih Muslim tu. Yang kata harus tu pun ada hadis dia juga. Ada sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia sakit. Dan dia ada apa nama, ada gambar lah, ada gambar. Kemudian Abi Talha pergi lawak dia. Tengok-tengok dia ada gambar. Abi Talha suruh buang. Abi Talha kata Nabi larang. Gambar-gambar seumpama ini duduk dalam rumah kita. Dia baca hadis tu lah. La tadkhulul malaika baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tak masuk rumah yang ada dua benda. Satu ada anjing, satu ada gambar. Kemudian Abu Talha kata illa raqaman fi saw. Malaikat gambar-gambar yang ada pada baju atau kain. Sebab tu kata gambar ni asal dia rata bernyawa pun tak apa, dia pakai hadis tu lah. Dia kata ada pendapat yang berbeza-beza dalam nampak ni. Jadi Qurtubi kata apa gambar pun tak boleh. Lebih dulu pada dia mujahid. Tapi inilah dia pun kata semua gambar tak boleh. Ala kulli hal yang betul-betul sepakat hak tadi lah, hak betul-betul hak patung dah sempurna. Tapi kalau gambar-gambar hak lain tu dia khilaf lah. Fatwa kita memang ambil paling longgar sekali lah. Selangor, fatwa KL, mana-mana gambar yang tidak ada unsur pengagungan, membawa kepada penyembahan selain Allah, dan tidak juga berniat untuk meniru penciptaan Allah, of course lah tidak melibatkan perkara haram yang lain, digunakan untuk hal-hal pendidikan. Hari ni semua gambar ada jadi uruh tuan, betul tak? Semua industri ada gambar. Tapi gambar lo ni dia bukan gambar pakai tangan lah. Dia gambar pakai alat moden. Pakai alat moden ni tak ada isu. Tapi ada yang kata haram juga. Bimbang dia kata semua gambar tak boleh. Pakai kamera pun haram. Melainkan kalau gambar-gambar untuk hajat, macam gambar untuk pasport, untuk IC kata boleh. Tapi kalau ambil gambar handphone pak, ngapain beli? Haram. Ya tak? Jadi masing-masing ada pendapat masing. Tapi kata-kata kalau yang tempatan lah. Global pun sama juga. Dia selagi mana tak ada hal yang begitu, maka dia kata okey je. Okey je kan. Tapi saya personally tuan, dalam rumah saya satu gambar pun tak ada. Gambar kahwin ke, gambar anak isteri ke apa, tak ada. Saya hanya letak dalam rumah saya masa event aja. Saya buat jamuan ke, buat open house ke, panggil anak beranak ke, adik-beradik datang, letaklah gambar isteri kahwin. Pasal bini suruh letak apa, rumah tak ada apa-apa. Ngepek kot bini kita. Jadi saya letak lah. Tapi dengan syarat, depa tu belah, simpan balik gambar. Saya memang tak suka gambar dalam rumah tuan. Walaupun dalam bab ni ada khilaf yang banyak, dan saya ingat kata okey je. Sebab itu gambar kamera ni majoriti kata harus. Sebab kamera ni bukan lukisan tangan seperti zaman dulu. Dan dia tidak melibatkan apa-apa mahzuf syar'i lah, larangan syarak.
Ya tak? Of course lah ada hajat dan keperluan kenangan. Oh, dah kontak hari ni dah jadi urus gambar-gambar ni. Nak gambar kamera, gambar video, gambar printed dan seumpamanya, which is tak ada apa masalah pun. Tapi saya sajalah tak nak bagi ada gambar dalam rumah kan. Jadi cerita dia gitulah. Hak kena dielakkan tu lah, gambar hak berbentuk tu. Hak lain-lain tu okey lah insyaAllah. Tapi kalau dapat elakkan lagi bagus lah. Okey, Haji tanya apa tadi? Ana dah jawab ke? Tadi best tadi kan? Kalau Ana pendapat peribadi lah, Ana pun tak berani. Ana banyak bagi pendapat ni ada lah fatwa, baik global baik tempatan. Sendiri-sendiri jarang Ana bagi, tapi dah tak ada lah. Bagi Ana kalau digunakan untuk itulah, untuk tidur bantal okey je. Sebab ada ulama kata gambar kalau dia mumtahan ni makna dia digunakan lah, maka tidak mengapa. Ya. Ala kulli hal dia pun bukanlah macam patung sangat, pun bukan macam bear sangat pun. Ya tak? Tak ada masalah. Bagi saya personally saya kata tak ada masalah. Of course lah tak ada unsur-unsur yang boleh bawa kepada larangan syarak. Kira bukan macam patung betul-betul lah. Kita pun guna. Saya personally kata okey je. Walaupun saya tak ada benda tu. Ya. Okey, lagi satu saya tertinggal tadi. Lagi satu, kalau dia bukan, dia pasal isu dia, siapa saya sebut tadi, dia bukan betul-betul macam bear. Sebab sebagai ulama memberi keharusan gambar-gambar termasuk patung selagi mana dia tidak melibatkan peragungan lah. Kalau dia naqisul khilqah, maksud kalau dia tak perfect dia punya body, perfect dia punya gambar, tak ada kepala kau, tak ada tangan kau, disebut sebagai mutafarriqul ajza. Dia tidak kamilul khilqah, dia naqisul khilqah. Itu saya kata tadi, macam tadi bear tu kan, macam-macam betul-betul bear ke? Tak juga. Ya tak? Ya. Dia kalau kamilul khilqah, mana dia exactly perfect dia punya body tu, baru dia tertakluk kepada hukum itu. Ya. Sebab tu saya isu bab tadi bear tu dua. Satu, tak macam bear sangat pun. Yang kedua sebab kita guna. Jadi mungkin ada keharusan. Ada tanya apa tadi? Orang kerja dekat syarikat buat game kan? Buat game yang tu sama macam game perang-perang. Kenapa? Buat orang karakter tu tak apa. Itu dia gambar ni dia ada dua pula sebenarnya. Satu dipanggil surah sabitah. Surah sabitah ni gambar yang tak bergerak lah. Satu lagi surah mutaharrikah, gambar yang bergerak. Gambar yang bergerak rata-rata atau majoriti ulama kata okey. Dalam konteks sekarang dia video lah, apa gambar dalam konteks video dia kata harus lah. Pasal itu bukan gambar yang termasuklah larangan hadis Nabi tu. Yang larangan hadis Nabi tu dia panggil surah sabitah. Dia panggil foam image, mana gambar yang tak bergerak. Kalau gambar bergerak macam video, okey je. Ya. Tak ada masalah sama sekali. Dalam konteks hari ni pun benda tu tak ada orang kata apa, bukan digunakan untuk benda-benda yang haram pun. Ala kulli hal, habis dah. Azan dah. Nak conclusion sebenarnya, tapi tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Hayya 'alal salat. Okey, baik. Jadi kesimpulannya, Sa'duddin Al-Qubi kata cincin apa-apa gambar pun jangan. Dia ambil pendapat hak paling ketat lah. Which is hak tak betul-betul tak boleh dah sepakat gambar yang berbentuk saja. Adapun tidak berbentuk ada khilaf sikit sebanyak ya. Kemudian next nanti insyaAllah kita pergi yang ke berapa tadi? Yang keempat kan? Yang kelima. Hendaklah ia memakai cincin pada jari khinsir dan binsir. Khinsir ni jari apa je khinsir ni? Hana pun lupa. Khinsir, binsir. Mana satu lah? Tukar sama dua ni. Ni khinsir lah, ni binsir. Ke ni binsir, ni khinsir. Cerita dia khinsir atau binsir, jari manis atau jari kecil lah. Jari apa ni? Kelingking. Pakai dua jari ni. Ya. Itu insyaAllah berpahala lah insyaAllah. Pasal Nabi memakai cincin pada kedua-duanya. Kalau tidak binsir, khinsir. Kalau tak jari manis, jari kelingking. Anda lupa. Mana satu lah? Binsir, khinsir. Ni binsir kot. Betul saja. Kita tak perlu lupa juga. Entah pakai bahasa Arab. Aduh. Itu lupa juga ya. Cek sekejap. Lupa sekejap nak cek. Makna al-binsir. Al-binsir al-isma' ar-rabi'ah min asab' al-jad. Oh, binsir. Betul lah ni binsir. Binsir ialah jari manis. Khinsir jari telunjuk. Pakai dua tu lah. InsyaAllah ta'ala. Next nantilah kita bincang. Jari lain ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi jarang kita pakai jari. Ada pakai jari besar ni ke? Jari ni ke? Jari ni ke? Jarang lah. Biasa kita pakai dua ni je. Itu kita bincang next nanti ya. Ada yang tanya apa lagi tak? Tak ada, aku cukup je. Perut dah lapar dah ni. Ya. Ada ni kalau tengok yang campur sekarang